Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Bahagia Tuan Pengusi, Tuan-Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni. Di malam ni insya-Allah kita sambung siri yang kedua berkaitan dengan tajuk yang kita bahaskan pada bulan yang lalu, berkaitan alam kubur, satu persinggahan yang sebenar. Maksudnya semua daripada kita ni akan melalui alam kubur ataupun disebut sebagai alam barzah. Barzah ini ialah maksudnya sempadan. Kan barzakh, sempadan antara dunia dan akhirat. Jadi semua manusia yang mana dalam perbahasan yang lalu dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap individu, nafsu merujuk pada diri kita. Setiap seseorang dha'iqatul maut. Semua akan merasai mati. Maksud semua akan mati belaka. Kan? Bahkan mati itu syarat untuk kita nak masuk syurga. Kan? Tak ada daripada kita ni, mereka semua nak masuk syurga. Orang hak loyak buruk je dia kata, kalau semua masuk syurga ustaz, siapa nak masuk neraka? Ada hak loyak buruk macam tu. Kan? Syarat nak masuk syurga mesti mati dulu. Sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi kata man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Nabi kata siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas selesai salat, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang dia daripada masuk ke dalam syurga illa al-maut, melainkan mati. Mati sempadan antara kita dengan syurga. Maksudnya kena mati dululah. Bila mati, alam pertama yang kita akan tempuh adalah alam kubur. Jadi Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan kamu akan diberi ganjaran untuk pahala atas apa yang kamu buat masa dekat dunia ni yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Tuhan tak balas lagi dunia ni. Tuhan tak bagi lagi dunia ni. Akhirat pun Tuhan bagi. Cuma dunia ni Tuhan bagi dalam bentuk rahmat, dalam bentuk keridhaannya, mudah urusan dunia kita, mudah penyelesaian bila main masalah kat kita, Tuhan bagi siap-siap. Cuma pahala yaumal qiyamah. Lalu Allah kata faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah,
dan dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Itulah orang yang berjaya. Orang berjaya ni bukan semata-mata dunia perkiraannya. Kalaulah dunia berjaya, akhirat nanti kena humban masuk neraka, tu bukan berjaya lagi. Sebab tu hakikat orang yang berjaya ialah yang pertama dia selamat daripada neraka, faman zuhziha 'anil nar, dia selamat daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia adalah orang yang berjaya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, Allah kata, illa mata'ul ghurur, melainkan perhiasan yang menipu kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pada kuliah yang lalu. Pada kuliah yang lalu kita dah sebut beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan, antaranya ayat yang kita baca tadi, ayat 185 dalam surah Ali Imran. Begitu juga persiapan dalam kita menghadapi apa yang kita akan tempuh selepas kita mati ini, iaitu alam kubur. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi sebut perbezaan antara orang yang cerdik dengan orang yang tak cerdik. Nabi kata, Al-Kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kuliah yang lalu kita sebut, orang yang cerdik ini, orang tua kata orang yang bijak sana. Dia bukan bijak sini, dia bijak sana. Orang bijak sini belum tentu bijak sana. Ni bijak sana. Orang yang dana nafsah, yang jaga diri dia, dia susahkan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan apa yang dia buat semua hala tuju selepas dia mati. Seolah-olah apa yang dia nak buat ni dia fikir siap dah. Kalau aku buat macam ni, lepas mati apa kesan dia? Kalau aku buat macam ni, kesan baik selepas mati kah, kesan buruk? Orang tu orang yang cerdik. Dia fikir 2-3 kali sebelum dia buat sesuatu. Wa amila lima ba'dal maut. Dia fikir hala tuju hak selepas dia mati. Wal ajiz, orang yang lemah. Orang yang tak cerdik. Kan? Orang yang bodoh. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang sentiasa ikut hawa nafsu dia. Hak mana yang terlintas dalam diri dia, dia kira nak ikut hak tu. Tanpa ada ikatan dengan iman, tanpa ada ikatan dengan agama, tanpa dia tapih dulu. Kan? Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan kata, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, fa'tabiru ya ulil absar. Kan? Fa'tabiru ya ulil albab. Tuhan kata, kamu tak fikir dulu ke? Kamu tak guna akal ke? Kamu tak ambil tadabbur, ibrah dulu ke? Kan? Kamu tak ambil iktibarkan, wahai orang yang ulil absar. Tuhan kata, orang yang ada penglihatan dia. Tengok nilai elok-elok. Ya ulil albab. Tuhan kata, orang yang ada akal dia. Kan? Maksudnya agama ini nak ajak kita, dalam kita berurusan dengan dunia ni, kena guna akal kita. Kan? Kena guna akal kita. Jadi, orang yang lemah akalnya, Nabi kata, orang yang selalu ikut hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah. Dia selalu angan-angan. Kan? Fikir, kira apa dia? Kira wa tamanna ni, dia macam orang yang angan-angan mak jenis. Nak buat macam ni, nak buat macam ni. Orang kita selalu dia nak buat perubahan, dia ikut umur dia. Dia kata, tak apalah ustaz, saya muda lagi ustaz, baru 30. Nabi jadi Nabi berumur 40. Kan? Bila mai 40, dia tak berubah lagi. Dia kata, alah ustaz, Nabi jadi Nabi umur 40. Nabi berhijrah umur 53. Dan saya tunggu 53 dulu. Kan? Lepas tu dah 53. Dia kata, tak apa ustaz. Masa Nabi sampai Madinah, baru berlaku perang Badar. Dia pula hak jenis mengaji. Dia kata, tahun 8 hijrah.
Masa Nabi umur 51, baru dapat kuasai Mekah. Dia kata, dan umur 60. Orang mengaji ni, Tuhan uji dia macam tu. Setan duk bisik ke dia. Halah. Dia kata, hang duk buat dosa macam ni. Kan Nabi kata, kalau setakat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dosa akan diampunkan walaupun sebanyak buih di langit, buih di lautan. Nak cerita, hebat dia. Maksudnya, punya setan hasut dia, keluar dengan hadis-hadis lagi. Ini bahaya sebenarnya. Kan? Jadi, orang hak watamanna ala Allah ni, dia berlaku dalam kebanyakan orang sebenarnya. Tak ada siapa boleh tepi. Kan? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Begitu juga pada kuliah yang lalu, tentang bila dah masuk kubur. Dalam agama, bila cerita bab kubur ni, dia tak lari daripada 3 benda. Hak ni yang kita nak bahas pada malam ni. Bulan lepas lebih bermuqaddimah. 3 benda ni. Bila sebut kubur, 3 benda ni. Kan? Yang pertama, dia panggil fitnah kubur. Sesi soal jawab dalam kubur. Yang kedua, dia panggil azabul qabr. Azab dalam kubur. Sebab apa dalam tajuk kitab akidah disebut azab dulu? Sebab ramai orang tak selamat daripada azab kubur. Nanti kita akan tengok bagaimana hadis yang Nabi sebut tentang ramai orang diseksa dalam kubur. Antaranya, aktsaru azabil qabr minal baul. Nabi kata kebanyakan orang yang diseksa dalam kubur sebab pasal kencing sahaja. Sebab pasal kencing. Mungkin kencing tu dia basuh, tak cuci, tak lawa elok. Lepas tu masa dia semayang, ya kencing keluar. Kalau dia berwuduk, kencing keluar lagi. Wuduk batal. Lepas tu semayang, semayang tak sah. Kalau dia tawaf, tawaf tak sah. Lepas tu dia sa'i, sa'i pun tak sah. Lepas tu pula dia tahallul, dengan tahallul pun tak sah. Benda tu panjang. Sampai kan Nabi kata kebanyakan orang diseksa dalam kubur sebab kencing dia. Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan naimul qabr. Nikmat di dalam kubur. Kan? Maksudnya ada orang duduk dalam kubur ni memang dia berada dalam keadaan nikmat. Dia dalam kubur ni, dia tak ada dah satu seksaan yang khusus. Seksaan yang khusus ni sebenarnya di neraka. Kan? Dia seksaan dalam kubur ni lebih seksa kepada roh tu sendiri. Seakan orang yang dalam mimpi diseksa dalam mimpi dia. Orang yang dapat nikmat pun seakan-akan apa yang agama cerita, dan kita akan tengok nanti, dia dapat nikmat dalam tidur dia. Kan, macam Nabi sebut kepada tentang satu hadis bila seorang ditanya dalam kubur dia. Bila malaikat muka nakir tanya dia, ma taqulu bi hadzal rajul? Apa yang kamu nak kata tentang lelaki ni? Lalu dilembagakan depan dia muka Nabi SAW. Fa ammal mu'min, Nabi kata orang beriman ni dia akan jawab. Dia kata, huwa Muhammad. Ni Muhammad ni, dia kenal. Padahal dia tak bisa tengok Muhammad pun. Dia boleh jawab. Kan? Malaikat muka nakir kata kat dia, nam salihan. Kamu boleh tidur sebagai orang yang salih. Kan? Jadi nak sebut di sini ialah, itu sebahagian nikmat yang disebut oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan sesi soal jawab di dalam kubur. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, hadis yang cerita tentang bagaimana dilembagakan baginda Nabi SAW dalam kubur tu untuk tanya orang boleh jawab ataupun tak, hadis yang membicarakan tu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Nak cerita betapa pentingnya kita kasih kat Nabi dan kita ikut sunnah Nabi. Itulah modal, itulah sebagai syafaat untuk kita jawab dalam kubur
bukan main teka-teka. Kan? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Saya baca dulu secara umum berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bila dia boleh jawab dalam kubur ketika sesi soal jawab. Ini semua kita akan tempuh belakang. Kan? Dan kita yakin jawab kita tu adalah dengan amalan kita. Kalau setakat nak hafal siap-siap kat dunia ni, ramai boleh jawab. Kalau setakat nak jawab man rabbuka wa man nabiyuka, semua boleh hafal belakang. Kan? Tetapi jawab dengan amalan. Kan? Amalan kita yang akan jadi syafaat untuk menjawab dalam kubur. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan dalam surah Yasin. Walaupun ayat tu lebih khusus kepada akhirat, tetapi sebenarnya dalam kubur tu dah mula alam akhirat. Dalam hadis ni, tiap Nabi kata apa? Fa in kana mu'minan, jika jenazah yang disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir itu adalah orang yang beriman, dan dia boleh jawab, busita lahu fi qabrihi sab'una zira'ah, maka Nabi kata akan diluaskan kubur dia. Kubur ni berapa kaki? Lebar 3 kaki, tinggi 7. Sini berapa kaki kira sini? Saya tak ingat dulu zaman kecil-kecil duk pergi korek juga dulu. Duduk korek kat kampung Betul Hampak dulu, bawa dajel sekali tu. Sebab kawasan kampung kami, kawasan batu. Korek setakat 3 kaki tu, 4 kaki hak bawah tu terpaksa guna dajel tu lah. Dia panggil dajel maksudnya ni, mungkin orang tak kenal dah dajel kan. Cangkui hak mata satu tu. Kan. Dulu orang kita mungkin tersalah faham lah. Orang duk ingat dajjal ni mata satu. Sebenarnya dajjal ni mata 2. Sebenarnya dia bukan mata satu. Yang percaya dajjal mata satu ni orang Yahudi je. Kan. Orang Yahudi je percaya dajjal ni mata satu. Sebenarnya dajjal ni mata 2. Cuma buta sebelah. Kan. Okey. Jadi dalam hadis ni, kubur yang saiz tu akan dibusita lahu. Nabi kata akan diluaskan baginya sab'una zira'ah, 70 hasta. Tuhan nak bagi dia rasa lapang dalam tu. Wa nuwira lahu fihi, dan ada cahaya dalam kubur tu. Benda ni akal kita tak boleh terima. Kan? Tetapi tak semestinya akal kita tak boleh terima. Wahyu ni tak betul. Ni hak cerita ni Nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Kan? Cahaya macam mana? Wallahu alam. Walaupun dari sudut logik, orang yang ditanam korek semula, kita kata tak nampak cahaya pun, masa mana diluaskan kubur? Kan? Ini alam yang berbeza dengan alam kita. Kalau nak kira alam ni tersebut sekalian, kan? Kita tengok anak-anak kita tidur, kan? Masa dia tidur, dia duduk senyum, dosa dia teriak. Kan? Dia alam lain. Kan? Dia alam lain. Dia mimpi tu, dia mimpi seronok. Kan? Lepas tu dia mimpi hak tak seronok. Dia alam lain. Dia bukan alam macam kita. Bahkan alam mimpi, kalau nak kira logik, hak tu pun tak logik. Tuan-tuan bayangkan. Kita kadang-kadang kita terlelap dalam kuliah. Adalah contoh lah, bukan kuliah malam ni lah. Kan? Kadang-kadang kita terlelap dalam kuliah tu, sat je. Bukan kuliah lah, khutbah lah kan. Kan? Khutbah. Terlelap sat je. Tak sampai 2-3 minit. Dalam tempoh 2 minit itu, kita siap pergi shopping kat Lobster. Patah balik sini, baru sedap. Tengok, rasa macam sampai sini. Rasa macam lalu kot Sanglang. Lepas tu naik kot Ayat Hitam. Kan? Rasa macam sampai Lobster. Sedap sampai kangak dah. Alam berbeza. Alam berbeza. Alam mimpi itu alam roh. Roh yang bergerak untuk kita. Roh yang bergerak. Alam dia berbeza. Macam itulah alam kubur. Yang sukar otak kita untuk percaya.
Kan? Tetapi wajib kita percaya. Kemudian Nabi sebut, wa yuqalu lahu. Lalu dikatakan kepada orang beriman yang mati, yang boleh jawab dalam kubur, dengan amalan-amalan masa hidup dia, dia dapat nikmat dalam kubur. Lalu malaikat munkar nakir kata kat dia, nam kanaumatil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidur pengantin baru. Kan? Sebagai tidur pengantin baru. Mungkin setengah orang ada urusan nak kahwin ni bertahun-tahun. Dapat kahwin tu malam pertama, Allah, nyenyaknya tidur. Kan? Tapi setengah orang pada tamat tak boleh nak tidur. Sentuh je sedap tu kan. Ada jenis macam tu kan. Dia tak bisa tidur sebelah. Kan? Tetapi setengah orang tu dia boleh tidur sebelah tu. Allah akbar, nikmatnya tidur pengantin ni. Sampaikan malaikat nak sebut betapa nikmatnya si mati ni. Nam kanaumatil arus, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya sebagai seorang pengantin baru. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga cabaran yang kita akan tempuh dalam kubur. Kita doa rasa bila kita dapat title orang beriman, kita rasalah kan, mudah-mudahan dengan kita duk mai jemaah kan, dengan kita dengar kuliah, kita rajin istighfar, berzikir, berselawat, rajin baca Quran, i'tikaf dalam masjid lagi, duk puasa Isnin, Khamis. Banyak lagi kebaikan kita buat. Mudah-mudahan kita orang beriman. Kan? Mudah-mudahan kita orang beriman. Tetapi ujian untuk dalam kubur ni, tengok hadis ni. Sahabat yang hebat seperti Sa'ad bin Mu'az juga diuji semasa dia mati duduk dalam kubur tu. Sa'ad bin Mu'az ni punya hebat dia, kira hari dia mati tu, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata bergegar arash. Bergegar arash. Macam mana? Wallahu alam. Cuma yang cerita ini Nabi. Kan, nak cerita hebat Sa'ad bin Mu'az mati syahid. Dia antara panglima perang dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Memang orang hebat. Orang hebat. Mati muda, mati umur 37. Hebat. Dan dia juga antara pemimpin utama dalam kalangan kaum Ansar. Hebat tak hebat dia, mati dia bergegar arash. Tetapi bila dah mati, bila Nabi cerita tentang ujian dalam kubur, kan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabr lanaja Sa'du ibnu Mu'az wa laqad dhamma dhammatan summa rukhiya anhu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi kata, kalaulah ada siapa-siapa yang boleh terselamat daripada himpitan dalam kubur, dihimpit dalam kubur, maksudnya kubur yang sah itu dihimpit, seolah kalau kata jasad kita dihimpit macam tu, rusuk bertemu rusuk, jadi sekeping kita kan. Jadi Nabi kata, lau naja ahadun min dhammatil qabr, kalaulah ada siapa-siapa yang boleh terselamat daripada himpitan kubur, Nabi kata, lanaja Sa'du ibni Mu'az, tentulah Sa'ad ibnu Mu'az dia akan selamat. Maksudnya Sa'ad bin Mu'az semasa dia mati, masuk dalam kubur, selepas sesi soal jawab bersama dengan malaikat munkar dan nakir, dia pun terkena himpitan kubur tu. Tu sehebat dia. Tu sehebat dia. Kan? Sahabat yang mati syahid, yang Nabi duk puji-puji dia. Sampaikan sahabat Nabi ketika usung jenazah dia, sahabat duk tanya Nabi, wahai Rasulullah, sebab apa jenazah Sa'ad ni ringan sangat ni, kami tak rasa.
Nabi kata, malaikat sedang usung jenazah dia. Kan? Nak cerita hebatnya Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas daripada ujian dalam kubur. Dia juga dihimpit dalam kubur. Nabi kata, cuma Nabi kata, walaqad dummatan, dia dihimpit dalam kubur, summa rukhiya'an. Kemudian kubur tu bagi ruang kepada Sa'ad bin Mu'az. Apa maksud Nabi SAW? Nabi nak cerita kat kita, tak ada siapa boleh terlepas daripada himpitan dalam kubur nanti. Kan? Sehebat amalan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an pun tak lepas daripada ujian himpitan dalam kubur. Apatah kita ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang kebaikan kita dengan nakai kita ni lebih kurang je. Kan? Lebih kurang je. Baru buat baik dalam masjid, keluar masjid sekejap dia mula dah. Adalah kita nak kata kat siapa-siapa kan. Adalah dia seronok hidup kita ni. Mengata sambil duduk makan. Allahu Akbar. Hak itulah paling sedap sekali. Kan? Kalau hak geng-geng merokok tu, mengata sambil merokok, sambil duduk muih hasad tu. Puh, 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 fuh. Allahu Akbar. Kan? Na'udzubillah. Ni benda hak menjadi ujian kepada kita. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Kemudian kita masuk secara ringkas. Saya ringkaskan dulu, nanti kita akan detailkan. Ada ayat-ayat Quran yang berkaitan dan hadis yang berkaitan. Antara sebab yang orang kena azab dalam kubur. Antara. Ni antara, maksudnya banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Kita yakin je, orang hak kena azab tu sebab amalan atas dunia lah. Itu je bahasa yang paling simple, kan? Tetapi Nabi juga sebut beberapa secara khusus yang Nabi sebut. Hak ni yang kita nak ambil perhatian. Kan? Suatu hari Nabi lalu dekat kawasan kubur. Kemudian masa Nabi lalu kat kawasan kubur tu, lalu Nabi kata, innahuma la yu'azzaban. Nabi kata dua penghuni itu sedang diazab. Nabi kata. Nabi sebut, tunjuk kubur tu. Nabi kata dua penghuni kubur tu la yu'azzaban, sedang diazab sekarang ni. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan depa dua orang yang diazab tu, Nabi kata, bukan sebab dosa besar. Bukan benda hak besar yang menyebabkan depa kena azab dalam kubur tu. Lalu Nabi sebut dua orang tu. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Hak seorang tu Nabi kata, dia ni masa dia kencing, la yastatir. La yastatir ni dua makna. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, sama ada kitab fiqh mazhab Syafi'i ataupun tiga mazhab lagi, la yastatir itu dua makna. Satu makna ialah orang yang kencing, dia tak tutup. Dia biar terbuka. Ada hak jenis lelaki kencing dekat R&R, dia kata halal, biar pergi nak tengok pun sama ya. Kan? Setengah tu dia tak kisah. Kan? Alah, dia kata sama je. Kan? Hang nak tengok. Hang tengok aku tengok. Ha? Kan? Kencing hak tak tutup ni istitar. Sebab apa? Perkataan satara maksudnya tutup. Maksudnya tutup. Jadi makna yang hak pertama diterjemahkan ialah orang yang kencing terbuka macam tu. Dia diseksa sebab tu. Makna yang kedua ialah la yastatir, ini ialah orang yang kencing basuh tak cuci. Kan? Dia kencing, dia basuh tak cuci. Dia penyebab di situ saja, dia seolah terbabit habis ibadat-ibadat yang lain. Kan? Disebabkan kencing tu. Dia basuh tak cuci, selagi duduk tengah ibadat, kencing dia keluar lagi. Kan? Jadi, ini antara punca yang pertama, seorang penghuni kubur tu diseksa. Yang kedua, Nabi kata, wa ammal akhar
fakana yamshi bin namimah. Adapun kubur yang kedua tu Nabi kata, dia diseksa sebab dia suka berjalan bawa cerita. Yamshi berjalan. An-namimah ni bawa cerita. Mengadu domba. Orang tua kita kata. Mengadu domba. Orang dulu nak mengata ke orang, kena pergi berjalan. Maksudnya, kalau orang dulu, kalau habis banyak pun, sehari mungkin 10 orang. Dia pergi 10 rumah, dia bawa cerita kat sini, dia pelaga kat sini, adu domba sini. Dia kena berjalan. Zaman naik gerek, mungkin 20 rumah. Zaman naik motor, mungkin 30 rumah. Zaman naik kereta, mungkin banyak lagi. Lah ni lagi banyak. Lah ni sekali awak masuk Facebook, dia ada 5,000 orang. 5,000 orang mungkin akan baca adu domba dia. Kan? Dulu kalau orang nak berdakwah, dia nak kena pergi jalan rumah, lebih macam tu lah. Mungkin 10 orang, 20 orang tak banyak. Tetapi lah ni kalau berdakwah, masuk dalam grup WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok, banyak pahala dia dapat. Tetapi pada masa yang sama, dia juga ada risiko untuk dia dapat dosa. Banyak pahala hak dapat, hak banyak dosa pun memungkinkan macam tu. Kan? Maksudnya hak sekarang ni kita kata, kan? Kalau dulu orang buat jahat, orang kata mulut jahat. Oh kan? Ada orang lah ni, mulut dia baik. Hak tangan pada, tangan dia hak jahatnya. Kan? Dia tulis semua hak jahat tu. Dia mengata semua dia tulis. Kan? Mulut dia tu Allahu Akbar, baik sungguh lah kita kata. Baik sungguh mulut dia. Tapi tangan dia. Kan? Jadi tak peliklah bila Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Akhirat nanti kami tutup mulut dia. Memang dosa akhir zaman ni tak nanti buka mulut pun. Tak nanti buka mulut pun. Kan? Jari hak dia duk type tu, hak itulah yang akan jadi saksi dia. Kan? Mungkin ayat ni kalau orang tua dulu baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, 30-40 tahun lepas, mungkin dia tak rasa apa yang kita rasa sekarang ni. Yang duk cakap tangan. Dulu orang kata, macam mana tangan boleh bercakap? Ya, kita hidup zaman yang cakap tangan kita. Wa tukallimuna aydihim, yang cakap tangan kita. Lah ni tangan duk cakap. Macam itulah keadaan akhirat nanti. Tangan, kaki kita akan jadi saksi apa yang kita lakukan masa hidup dekat dunia. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi dalam hadis ni, pengajaran untuk kita ialah dalam bab bersuci jangan kita main-main. Tapi janganlah sampai kita jadi was-was. Ada setengah orang nak basuh kencing saja, dari azan sampai imam bagi salam dia duduk bilik air ni. Kan? Ada setengah orang tu kita kata, ish, ambil wuduk kah mandi wajib? Kan? Sampai confuse kita. Kan? Hak jenis macam tu, dia masuk bilik air, dari pinggang basah sampai ke kaki. Bila dia ambil wuduk, baju basah berak semua. Allahu Akbar. Kadang kesian sebenarnya. Kesian. Kan? Dia sebenarnya, orang yang ada kes yang macam tu sebenarnya, dia perlu makan ubat sebenarnya. Dia tak padan. Orang macam tu dia, kalau pergi klinik itu, dia dah jadi satu penyakit dah. Satu penyakit. Kan? Yang mana bila dia makan ubat, dia sentor balik. Kan? Bila tak makan ubat, dia wayang putih tak. Kan? Itu bahasa orang tua kita lah. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Okey, jadi itu ujian kita lah. Satu, bab bersuci. Yang kedua, pasal lidah kita. Kan? Hak yang kedua ni, susah ni nak jaga ni sebenarnya. Kan? Mengadu domba ni, cakap pasal hal orang ni, payah untuk kita nak tinggal sebenarnya. Dia macam ni je. Nabi bagi suatu kaedah kepada kita. Supaya kita tak banyak sangat sentuh pasal orang. Nabi sebut,
benda yang dianggap dosa besar ini ialah Nabi bagi kaedah. Nabi kata apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Mudah. Kaedah ni kita terpakai untuk kita. Mudah kita nak ambil sebagai sifir, sebagai penimbang dia. Timbang tara dia kat mana? Zikruka akhaka. Kamu sebut tentang saudara kamu bima yakrah, apa yang dia tak suka. Kita sebut kat dia, kita cerita pasal dia masa dia tak ada. Kalau dia ada, agak-agak dia mau dengar hak kita cerita pasal dia. Kalau hak kita cerita pasal dia, dia mau dengar dan dia suka dengar, ceritalah, tak ada masalah, tak jadi dosa. Tetapi kalau kita cerita pasal dia, kalau dia ada, hanya nak kata macam tu? Kan? Aku tak suka orang kata macam tu. Kalau dia tak ada, samalah. Kalau dia ada, dia tak suka dengar. Kalau dia tak ada, mungkin kalau dia ada, kita boleh minta maaf. Habis, tak ada jadi dosa. Tetapi kalau tak ada, masa mana kita minta maaf? Kan? Jadi, yamshi bin namimah sangat berisiko untuk kita. Ni antara yang ramai kena seksa dalam kubur. Wal'ayazubillah. Kemudian, apa amalan untuk menyelamatkan? Apa amalan untuk menyelamatkan kita daripada kena seksa dalam kubur? Banyaklah. Antaranya amalan soleh kita. Kan? Antaranya baca Quran. Tetapi ada satu amalan khusus yang disebut secara khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang berkaitan. Banyaklah. Ada riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, banyak riwayat-riwayat Al-Hakim berkaitan dengan kelebihan membaca surah Al-Mulk. Kan? Nabi sebut, Inna fil Quran suratan salasuna ayah. Nabi kata dalam Al-Quran ada satu surah, ada 30 ayat. Kan? Fahiyal mani'ah. Surah yang ada 30 ayat tu, dia menjadi penghalang min azabil qabr, daripada kena azab dalam kubur. 30 ayat surah Al-Mulk ni, kalau kita baca dan kita tengok daripada ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampailah ayat yang terakhir. Sebenarnya Al-Mulk ini dia adalah tazkirah harian untuk kita sebenarnya. Kalau kita baca surah Al-Kahfi Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat sebelum masuk Maghrib, Al-Kahfi itu adalah tazkirah mingguan untuk kita. Tazkirah mingguan. Benar-benar hak dalam Al-Kahfi itu, hak cerita dalam tu, dia jadi tazkirah mingguan. Dia beri tazkirah usbu'iyyan. Kan? Kalau tazkirah yaumiyan, tazkirah harian adalah surah Al-Mulk. Kan? Bila kita baca, cuba tengok terjemahan dia. Kan? Surah Al-Mulk 30 ayat ni dalam 2 muka, lebih-lebih sikit lah. Dia tak ada dah 3 muka. Kan? Saya kadang-kadang hari yang letih, rasa sambil nak tidur tak baca lagi malam tu. Ni macam kuliah malam ni, biasa satgi atas kereta, sebelum sampai Padang Katong, habis satu surah. Dalam 5 minit, 6 minit je. Saya suka baca Syekh Shuraim. Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram dulu, dia pencen dah. Kalau dia baca surah Al-Mulk dengan mak jaiz 4 harkat, mak ari sukun dengan 4 harkat, akan habis 7 minit. 7 minit habis satu surah tu. Kan? Tetapi ada surah dalam YouTube yang Syekh Shuraim baca, mak jaiz 2 harkat, mak ari sukun pun 2 harkat. 3 minit setengah sahaja, siap dah satu surah. Kan? Maksudnya pendek je. Kan? Maksudnya kalau kita malah baca sekalipun,
kita dengar audio, kita dengar YouTube. Kan? Bila kita dengar, insya-Allah. Yakinlah di rumah kita ada anak cucu, kita ulang setiap malam. Semua boleh hafal belaka. Kan? Kalau tak kita praktik sekarang ni, masuk kubur nanti kita akan menyesal yang mana tak boleh patah balik ke dunia dah. Kan? Sebab pendek sangat, rugi. Kan? Lainlah kalau nak baca tu panjang. Kan? Ni pendek. Kan? Jadi, Nabi sebut di sini ialah surah yang menghalang seseorang daripada kena azab dalam kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu perkara lagi kita sambung selepas azan lagi. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل الله اللهم رب هذه آدم محمد وأصل مقام محمد الذي إنك لا تغفر. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Dan yang terakhirnya ialah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang mana dalam hadis ni Nabi peringatkan kita. Nabi kata, "Akthiru zikra hadhimil ladzat." Nabi kata, hendaklah kamu perbanyakkan untuk mengingati pemutus segala kelazatan di dunia ni, yakni al-maut. Yang Nabi maksudkan ialah kematian. Sebab tu antara sunnah yang Nabi suruh kita ziarah, kan, ziarah kubur. Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, baginda larang
sahabat Nabi menziarahi kubur. Sebab zaman tu musyrikin Mekah, mereka duk puja kubur. Dua amalan sesat musyrikin Mekah ni, yang pertama mereka sembah berhala. Yang kedua, mereka akan pergi kat kubur, pergi doa minta dengan orang hak dalam kubur tu. Ni antara kesesatan musyrikin Mekah. Ni antara amalan yang sekarang ni sebagai tempat cuba hidupkan semula. Kan? Cuba hidupkan semula. Saya tengok dulu masa saya duduk jabatan mufti dulu. Tengok fatwa seluruh Malaysia ni. Antara fatwa Melaka ialah mengharamkan ziarah kubur wali, dikatakan wali-wali sebelah pulau besar. Kan? Pakat duk pergi puja, pakat duk bubuh kain kuning apa. Kan? Hak pi tu dua grup. Satu grup hak jenis hak tikam nombor ni. Kan? Hak tikam nombor duk pergi menurun kat sana. Kan? Dia pergi menurun kat sana. Satu grup lagi hak serban besar ni. Serban besar ni. Dalam fatwa masa tu penguat kuasa Jabatan Agama Islam Melaka pergi tangkap ni. Hak jenis hak serban besar ni. Tiba-tiba tahun 2000, ajaran Naqsyabandi yang sebelum itu difatwakan haram, difatwakan sesat, tiba-tiba dibenarkan oleh sebahagian negeri. Jadi antara yang mai tu kepala Naqsyabandi, mai antara tempat hak dia cari kubur dekat pulau besar tu. Jadi fatwa hak sebelum tu, penguat kuasa ni boleh pergi tangkap. Bila mai fatwa baru, tak boleh tangkap dah lah. Kan? Jadi nak cerita, apa yang berlaku berkaitan dengan kubur ni, kadang-kadang orang ziarah nak ambil pengajaran. Kan? Sebab tu Nabi sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi kata, aku pernah larang kamu dulu daripada menziarahi kubur. Maksud masa di Mekah lah. Al-an fazuruha. Sekarang ni kita kat Madinah, ziarahlah. Penghujung hadis tu Nabi kata apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dengan kamu ziarah kubur tu dapat mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Bila kita combine dengan hadis ni, satu hadis Nabi suruh kita banyak ingat kepada maut, yang mana itu pemutus kepada segala kelazatan hidup dekat dunia. Yang kedua, Nabi suruh kita banyakkan ziarah kubur. Ambil peluang. Kan? Kalau kita kan ziarah orang yang telah mati, ataupun semasa pengurusan jenazah, hari yang kita free, ikut pergi ke kubur sekali. Sekurangnya itu jadi pengajaran untuk kita. 4-5 hari tu kita nakai pula, lepas tu pergi ziarah pula, hilang nakai. Lepas tu nakai pula, pergi kubur pula. Kan? Last sekali nak bagi hilang nakai, buat rumah sebelah kubur lah. Kan? Hak tu sahaja boleh jadi penyelesaian. Dan antara yang terbaik juga ialah bila kita ziarah kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni kubur. Wa inna insya'allah, kami insya'allah selepas ni akan mai sinilah. Kan? Salam tu sebenarnya dah patut bagi pengajaran kat kita dah. Kita bagi salam tu nak habaq dekat penghuni kubur, lepas ni kami pun mai sini juga. Jangan kita lupa doa sama. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Tuan-tuan perempuan, yakinlah, hari ini kita baca doa untuk penghuni dalam kubur, untuk Allah ampunkan dosa mereka, untuk Allah maafkan kesalahan mereka, untuk Allah masukkan mereka ke dalam syurga, untuk Allah selamatkan mereka daripada kena azab dalam kubur. Suatu hari nanti kita berada kat dalam, akan ada orang yang akan mendoakan kita pula. Jadi sekadar tu sahaja, insya-Allah
kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi untuk siri yang ketiga yang masih lagi berkaitan dengan perbahasan fitnah, azab dan nikmat di dalam kubur. Ni berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibicarakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.